Oh gila. Nampak Inilah rupa fungal acne. Inilah fungus tu. Malassezia folliculitis. Kulat ni Allah cipta memang dia suka duduk dekat kulit kita. Duduk elok-elok, tak kacau. Tapi kalau hang jenis kuat peluh, dekat ketiak paling teruk peluh dekat kulit kepala. Senang cerita, peluh tu ada bulu. Siap. Peluh dekat kawasan bulu ni paling banyak lemak. Dekat bulu rumah korang kan ada sweat gland, ada sebaceous gland, betul? Lemak tu lah makanan favorite fungal ni, Malassezia folliculitis. Ya, kalau dapat makanan, biarlah, sebab tu kulit kepala hang ada dandruff. Boleh sebab fungal. Kalau jadi dekat kulit muka, tu fungal ini dia punya gatal mengenyam ni aku tak tahu dah habaq lebih. Ni macam mana nak buat Pakai antibiotik. Lagi jahanam kulit hang. Yang ni fungal, kulat, bukan bakteria. Sometimes, antibiotik even akan worse keadaan. Jadi lagi teruk. Dalam study mengatakan, benzoyl peroxide 2.5% membantu. Tapi selalunya untuk fungal acne, tak jalan. Tapi paling kesan, korang cari ketoconazole cream. 2%, 1% dah cukup. Ketoconazole adalah antifungal broad spectrum. Malassezia folliculitis, dia memang mampu dengan ketoconazole. Ini pakai 3 kali seminggu dah cukup. Lepas tu nak cepat lagi, pairkan dengan skincare yang ada salicylic acid. 2% dah cukup. Kenapa salicylic acid? Sebab kajian dah habaq dah. BHA ataupun beta hydroxy acid, salicylic acid lah, dapat unclog pores. Tengok fungal ini kebanyakannya pori tersumbat. Pori tersumbat terukkan lagi keadaan fungal acne. Even dalam clinical trial, ketoconazole digabungkan dengan salicylic acid untuk masalah kulit kepala, seborrheic dermatitis kita panggil, ataupun masalah kulit ada kaitan dengan fungus tadi. Lepas tu aku suruh masukkan salicylic acid ke dalam rutin harian korang. Tetapi jangan pakai sekali dengan ketoconazole. Kan yang ni kena apply 3 kali seminggu, betul? Skincare yang ada salicylic acid, contoh macam Facelina, dia ada 2% salicylic acid. Apply kat muka ketika korang tak pakai ketoconazole. Best pakai THC dia yang sangat watery dan bukan melekit, bukan berminyak. Ya, kau nampak? Tak ada perubahan pada color kulit. Maksudnya aku nak cakap sangat lightweight. Salicylic acid juga bukan untuk fungal acne sahaja. Contoh macam korang ni kerap ada tiny bar. Tiny bar ni berlaku sebab korang punya pori tersumbat dengan dead cell. Salicylic acid adalah keratolytic, sesuai untuk pori tersumbat. Boleh pakai ni. Ataupun muka korang ni senang gila mereka. Mungkin sebab pori besar, muka senang berminyak, korang boleh consider salicylic acid 2% daripada Facelina. Dan some study say salicylic acid dapat kurangkan aktifnya kelenjar minyak. Senang cerita, salicylic acid dapat kurangkan minyak pada muka. Sesuai lah muka-muka yang berminyak tu pakai salicylic acid. Dan produk juga berdaftar. Okay.